أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الله وسلامه على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه من دعا بدعوته واستمسك بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji dan puji kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada malam itu Allah Ta'ala masih lagi beri kita peluang dan ruang untuk meneruskan pengajian kita. Pada malam yang lepas, pada minggu yang lepas, kita membicarakan mengenai solat sunat yang sunat berjamaah. Ada lebih kurang 4 solat sunat yang sunat kita berjamaah. Selain daripada ini, tidak disunatkan untuk berjamaah. Sunat buat seorang diri. Selain daripada sunat yang kita sebutkan ini. Yang solat sunat berjamaah antaranya adalah solat sunat hari raya. Sama ada Aidil Fitri ataupun Aidil Adha, sunat dibuat berjamaah. Jika buat seorang diri di rumah, sah ke tak? Sah. Tetapi yang paling afdalnya adalah sunat berjamaah. Yang kedua adalah solat sunat gerhana. Sama ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Khusuf ataupun khusuf. Ruha dengan ruha, itu saja beza. Kalau khusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Kemudian solat sunat istisqa, solat sunat minta hujan, sunat juga berjamaah. Dan solat sunat yang sunat berjamaah ialah solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih sunat berjamaah. Ustaz, kalau saya buat seorang diri di rumah, boleh tak? Boleh. Solat sunat tarawih, tetapi tidak afdal. Afdalnya berjamaah. Selain daripada ini, maka sunat kita solat sunat sorang-sorang. Solat sunat hajat, solat sunat duha, solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat witir. Mereka witir di bulan Ramadan lah, selepas sembahyang tarawih. Sunat untuk kita buat seorang diri, selain daripada kita sebutkan tadi. Solat sunat hajat menjadi budaya di negara kita buat sembahyang solat sunat hajat berjamaah. Yang afdalnya seorang diri. Kalau buat berjamaah macam mana? Boleh, tidak ada masalah. Solat sunat tahajud, kadang-kadang kita ni tak ada semangat buat seorang-seorang qiyamul lail. Maka di bulan Ramadan, terutamanya di akhir-akhir Ramadan, 10 malam terakhir, maka masjid pun menganjurkan qiyamul lail perdana. Makan sahur ditanggung. Sebelum makan sahur, maka kita pun buat program solat sunat tahajud. Nak buat seorang-seorang, tak semangat. Yang kedua, di kalangan kita yang jarang-jarang solat tahajud, mungkin tak pandai. Maka kita buat secara berjemaah. Imam jadi imam, kemudian ada makmum. Boleh tak? Boleh. Tidak ada masalah. Dipanggil qiyamul lail. Untuk mendidik ataupun mengajar orang yang tak biasa qiyamul lail. Boleh. Tetapi afdalnya buat seorang-seorang. Tidak ada masalah nak buat berjemaah, tetapi afdalnya buat seorang-seorang. InsyaAllah malam tu kita akan sambung lagi mengenai qada solat sunat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'una bi ulumihi fi darain. Berkata Syekh Muhammad Ismail Daud Al-Fadani dalam kitab Matan' Al-Badri Majma' Al-Bahrain pada kitab as-salat. Sunat qada solat sunat yang mempunyai waktu kerana terluput waktunya, seperti solat 2 hari raya, solat duha dan semua solat rawatib. Qada solat ni bukan sahaja solat fardu. Solat sunat pun
kita boleh qada juga. Hukum dia apa? Hukum dia sunat lah, sebab sembahyang sunat. Contohnya solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Kita datang tadi, contoh kami datang terus solat. Sebab apa? Sebab datang lewat. Tak sempat nak buat qabliyah maghrib. Maka lepas ni saya nak qada. Kami nak qada solat sunat qabliyah maghrib. Boleh. Tidak ada masalah. Dan qada solat ni boleh dilakukan waktu haram solat ataupun waktu makruh solat. Kan kita dah belajar minggu lepas, antara waktu makruh ataupun waktu haram solat adalah selepas subuh, selepas asar, antara matahari segalah tu. Itu antara waktu-waktu haram. Tetapi kalau kita qada solat sunat ketika itu, boleh. Tidak ada masalah. Hanya solat sunat yang tidak berwaktu sahaja ataupun tidak bersebab sahaja yang tak boleh kita lakukan. Waktu haram tadi. Contohnya solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak tak boleh dilakukan waktu haram. Solat sunat lain boleh. Solat sunat wudu boleh. Solat sunat tahiyatul masjid boleh. Solat sunat qada rawatib boleh. Solat sunat ba'diyah, qabliyah, asar boleh. Kalau kita tak sempat buat lah, boleh buat. Hanya solat sunat yang tidak bersebab saja yang tak boleh. Contoh solat sunat mutlak, solat sunat hajat, yang tu tak boleh. Solat jenazah pun boleh. Boleh kita lakukan di waktu haram. Solat sunat gerhana pun boleh dilakukan waktu haram solat lepas asar, lepas subuh contoh. Jadi jangan kita salah faham. Kalau tengok saja lepas sembahyang subuh, kita tengok ada orang sembahyang, kita jangan kata dia ni jahil. Apa hal solat selepas sembahyang subuh? Kan tak boleh sembahyang waktu ni. Tak. Kita yang perlu cukup lagi ilmu. Sekarang ni kita dah tahu bahawasanya solat yang tak boleh dilakukan di waktu-waktu tahrim adalah solat mutlak dan solat sunat yang tidak bersebab sahaja. Selain pada itu, semua boleh buat sembahyang sunat waktu haram. Melainkan waktu haram ni yang tidak ada waktu haram di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram di Mekah tidak ada waktu haram. 24 jam boleh kita sembahyang sunat mutlak. Boleh kita nak sembahyang sunat hajat, boleh. Di Masjidil Haram Mekah. Selain daripada itu tak boleh lah. Ada waktu haram. Di Masjidil Haram tidak ada waktu haram. 24 jam tu boleh kita nak sembahyang sunat mutlak. Apa-apa sembahyang boleh. Tidak ada masalah. Hanya di Masjidil Haram. Yang kedua, di hari Jumaat. Hari Jumaat boleh. Sepatutnya antara segala waktu zuhur tu, waktu zuhur tak boleh kan? Tapi di hari Jumaat boleh. Tidak ada masalah. Hanya dikhususkan pada hari Jumaat. Waktu asar lepas asar tak boleh lah waktu Jumaat. Yang waktu zuhur tadi dibenarkan untuk kita solat sunat. Tidak ada masalah. Okey. Qada solat sunat seperti solat sunat 2 hari raya. Lama sangat bakal lemah, pukul 10 baru bangun. Sibuk sangat kita duduk pasang pelita waktu malam raya pasang langsir baru, pukul 10, pukul 11 baru bangun. Lepas main subuh lah. Lepas main subuh balik tu mengantuk tidur. Tertidur, bangun pukul apa? Bangun pukul 10 atau pukul 11. Datang masjid, imam dah habis siap dah sembahyang hari raya. Kita boleh qada sembahyang hari raya. Sama ada hari raya Aidil Adha ataupun hari raya Aidil Fitri. Boleh qada. Sembahyang 2 rakaat dengan takbir 7 kali, 5 kali pada rakaat 2. Macam tu je lah. Sembahyang seorang-seorang boleh qada. Dan juga solat sunat duha. Kita tertidur ataupun terlupa ataupun sibuk sangat-sangat sehingga tak sempat buat solat sunat duha. Habis waktu duha, lepas zuhur tu boleh kita qada solat sunat duha. Tidak ada masalah. Ataupun solat sunat rawatib. Contohnya pagi esok, kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, kita datang sembahyang subuh berjemaah. Datang tu, imam dah mula dah sembahyang subuh. Kita tak sempat nak buat qabliyah subuh. Maka selepas subuh tu, kita boleh qada buat 2 rakaat. Sembahyang sunat qabliyah subuh ataupun dipanggil solat sunat fajar. Ni antara pahala yang besar yang kita dah bincang sebelum tu.
maka boleh kita qada. Tidak ada masalah. Sembahyang sunat yang boleh diqadakan. Okey. Seterusnya, waktu makruh kita dah bincang pada minggu-minggu yang sebelum tu, iaitu ada 5 waktu yang kita tak boleh sembahyang sunat mutlak ataupun solat yang tidak bersebab. Pertama, waktu naik matahari hingga segalah. Matahari ini segalah tegak macam ni atas kepala. Kalau letak kayu ni, dia ada bayar sikit je bayar, paling pendek sekali. Yang tu waktu tu haram. Waktunya lebih kurang 2 minit je. Lepas 2 minit dia akan tergelincir sedikit. Dah boleh sembahyang. Sekejap sahaja. Hikmah diharapkan antaranya waktu tu kalau kita sembahyang sunat pun tak sempat. Sebab lebih kurang 2 minit je. 2 minit saja, sekejap je. Jadi tak sempat juga kita nak sembahyang sunat. Jadi tunggulah 2 minit, lepas tu sembahyang lah. Itu waktu di makruhkan, dipakai makruh tanzih. Sebagai ulama kata haram untuk kita solat waktu itu. Yang kedua, waktu yang kita dilarang solat iaitu waktu matahari tegak hingga matahari gelincir. Kecuali hari Jumaat lah macam tadi. Okey. Matahari pertama matahari segalah, lepas tu matahari yang gelincir sedikit tadi, yang tegak tadi, yang kita cakap. Yang tu dilarang untuk kita solat sunat yang tidak bersebab. Macam solat mutlak, solat sunat lain boleh, tidak ada masalah. Selepas solat subuh hingga matahari naik segalah pun tidak dibenarkan untuk kita solat sunat yang tidak bersebab ataupun solat sunat mutlak. Selepas solat asar, kemudian waktu matahari kekuningan hingga terbenam matahari, iaitu dekat-dekat maghrib lah, juga tidak dibenarkan untuk kita solat sunat. Ustaz, kita solat sunat Ba'diyah tu dah masuk maghrib. Lepas tu Ustaz, ada saya tengok tu Ustaz, tak masuk lagi maghrib, dia masuk masjid lagi, dia sembahyang sunat. Sedangkan waktu tu haram. Itu solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid tidak ada waktu haram. Masuk masjid terus sembahyang. Walaupun selepas subuh ke, selepas asar, tidak ada masalah. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ataupun solat sunat wudu. Kita baru lepas berwudu, kita pun masuk masjid, kita boleh niat 2 sembahyang. Solat sunat wudu dan dengan solat sunat tahiyatul masjid. Niat sahaja solat wudu dan tahiyatul masjid kerana Allah Ta'ala. Boleh dapat 2 pahala. Kalau kita buat solat sunat tahiyatul masjid sahaja, maka dapat 1 sahaja. Kita baru lepas saja berwudu, kita pun masuk masjid, Allahu Akbar. Kita pun niat sahaja tu solat sunat wudu dan tahiyatul masjid. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dapat 2 pahala dalam 1 waktu. Ni orang panggil orang bijak. Sebab apa dia bijak? Sebab dia belajar. Sebab kita belajar, kita masuk lepas saja wudu, kita masuk, kita pun sembahyang tahiyatul masjid, dapat pahala 1. Sedangkan kita dapat 2 pahala, iaitu tahiyatul masjid dan juga pahala solat sunat wudu. Dan ketiga, solat pahala iktikaf. 3 dapat. Ni kita hanya datang sembahyang tahiyatul masjid, dapat 1 saja. Yang teruk lagi, masuk masjid iktikaf, tak niat solat sunat tahiyatul masjid, tidak, datang-datang terus duduk. Terus tunggu makmum bila iqamat. Sangat rugi. Kalau kita rasa dah tak sempat dah lewat dah, maka jangan duduk. Berdiri, menyandar kat tiang ke, menyandar kat dinding, tunggu dulu. Sehinggalah bila iqamat. Tanda apa? Tanda kita menghormati masjid. Kita pun sembahyang maghrib dengan imam, dalam keadaan kita tak sempat untuk solat tahiyatul masjid, kita automatically akan dapat pahala tahiyatul masjid selagi mana kita tidak duduk. Ni jangan masuk-masuk terus duduk. Kalau kita tak sempat lagi nak sembahyang, tak sempat dah lewat, kita pun masuk lewat dah. Bila pun dah bangun dah nak pergi iqamat, kalau kita sembahyang, dia akan melambatkan lagi. Jadi kita pun tunggu dah keadaan berdiri. Diri menyandar, jangan duduk. Ni kita pergi duduk, maka rugi pahala. Rugi pahala. Malaikat kita ni dah tak tahan, sakit pinggang, nak tak nak kena duduk juga, maka ucaplah tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka dia menggantikan kita untuk kita
tidak semayang ataupun berdiri bagi menghormati masjid. Sebab kita dah sakit pinggang dah. Gantilah dengan tasbih. Okey. Seterusnya, ada soalan tak sekat ni? Selain pada bab yang kita bincang, ada soalan? Sebab selepas ni kita akan bincang mengenai solat berjemaah. Tak ada? Tak ada soalan. Okey, seterusnya, solat berjemaah. Hukum solat berjemaah secara berjemaah selain daripada fardu Jumaat adalah fardu kifayah ke atas lelaki yang merdeka, bermukim dan menutup aurat. Ni bagi lelaki. Bagi lelaki dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah untuk kita laksanakan solat berjamaah, bukan Jumaat, solat jemaah. Macam kita semayang tadi. Hukum dia fardu kifayah. Andai kata dalam satu kampung tu ada masjid, ada surau, tetapi tidak dilakukan solat berjemaah, hukum dia satu kampung semua berdosa. Semua berdosa. Bukan dosa kecil tuan-tuan, dosa besar. Sebab apa? Sebab dia fardu. Meninggalkan fardu ini adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Satu kampung ada surau tapi tidak ada solat berjemaah. Tidak ada solat berjemaah. Maka satu kampung orang Islam semuanya berdosa. Orang kafir tak kira lah. Memang tetap dia keadaan dosa-dosa sebab dia kufur. Tetapi orang Islam yang mana berada satu kampung, contohnya kampung A, tidak ada pelaksanaan solat berjemaah di sana. Sedangkan surau ada. Ataupun azan. Azan dah azan tapi bila seorang-seorang dia semayang, tidak terlaksana juga solat berjemaah. Maka satu kampung itu berdosa besar dan dilaknat oleh Allah. Dan mengundang bala Allah turun pada kampung itu. Sebab apa? Sebab tidak melaksanakan solat berjamaah sedangkan ada surau, ada masjid dan ada kemudahan. Ulama pun ada, kita pun dengan azan. Melainkan jauh daripada ulama, jauh daripada ilmu Islam, jauh daripada azan. Maka satu kampung itu berdosa besar. Bahkan kalau kita berada di dalam pemerintahan Islam, negara Islam, dipanggil biladul Islam, wajib ke atas ulul amri ataupun pemerintah untuk datangkan askar dia bagi amaran. Bagi amaran, okey, satu kampung kumpul di satu dewan, bagi tahu nak tak nak mesti kena laksana solat berjemaah 5 waktu sehari semalam. Kalau kamu tak laksana juga, kami boleh perangi kamu. Askar boleh perangi kita kalau bawa pemerintahan Islam lah. Kita ni negara Islam tapi tak sepenuhnya melaksanakan lagi hukum Islam, tapi kita ni negara umat Islam dalam perlembagaan dan sebagainya. Tetapi pada sudut hukumnya, dalam kitab pada syaraknya, andai kata kalau zaman khalifah dahulu satu kampung tu tidak melaksanakan solat berjamaah, dia boleh hantar tentera-tentera untuk perangi penduduk kampung tu. Sampai tahap macam tu. Sebab apa? Sebab solat berjamaah ini syiar Islam. Syiar. Menunjukkan kampung tu ada orang Islam. Islam tu hidup di situ. Jadi nak tak nak kena laksanakan. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i, fardu kifayah untuk melaksanakan solat berjamaah. Lepas saja selesai, ada 2 orang saja, imam dengan Bilal je yang solat berjemaah, maka lepaslah dosa-dosa orang kampung. Lepaslah. Sebab fardu kifayah. Apabila dah ada orang solat di masjid macam kita ni, dah ada solat masjid, maka daripada hukum fardu kifayah bertukar menjadi sunat muakkad dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya sunat yang sangat-sangat dituntut untuk kita solat berjemaah. Itu bagi mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hambali kata, bagi lelaki yang akil, baligh, tidak uzur, sehat dan tidak ada apa-apa yang menghalangi dia datang ke masjid, fardu ain ke atas lelaki itu untuk solat berjemaah. Bagi mazhab Hambali.
Lagi keras. Sebab tu kalau kita pernah pergi haji, kita pernah pergi umrah, apabila saja azan, maka ketika itu mereka akan tutup kedai dan pergi berpusu-pusu, berlari-lari untuk menunaikan solat berjemaah di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Sebab bagi mazhab mereka, yang di mazhab Hambali, wajib bagi lelaki untuk melaksanakan solat berjamaah berdasarkan dalil hadis Nabi SAW, bahwasanya Nabi kata, aku bercita-cita kalau boleh aku nak bakar rumah orang lelaki yang ada dalam rumah tu, tetapi tidak menunaikan solat berjamaah di masjid. Ada hadis Nabi yang sahih. Dan mazhab Hambali memegang pada hadis ini. Tetapi mazhab Syafi'i dia mentakwil, menghuraikan hadis tentang Nabi nak bakar rumah tu, dia kata hamma. Nabi hanya bercita-cita lagi, tapi Nabi tak bakar lagi. Kalau Nabi dah bakar, barulah jatuh wajib untuk solat berjamaah bagi lelaki. Itu penafsiran bagi mazhab Syafi'i. Jadi dia ringan sedikit daripada mazhab Hambali, sunat muakkad. Tetapi bagi mazhab Hambali, barang siapa yang tidak melaksanakan solat berjamaah di masjid, solat fardu 5 waktu tu, sedangkan tidak ada uzur, maka orang lelaki itu hukumnya berdosa, tetapi solatnya sah. Solat sah. Cuma hukumnya berdosa. Kenapa berdosa? Kerana tidak melaksanakan kewajipan menunaikan solat fardu berjamaah. Nasib baik kita mazhab Syafi'i di Malaysia. Jadi taklah terlalu syadid. Kalau mazhab Hambali wajib kena datang solat berjemaah kalau tidak ada uzur. Jadi tuan-tuan, kita ni ringanlah sedikit pada mazhab Syafi'i, sunat muakkad. Barang siapa yang datang solat berjemaah, hukum dia solat muakkad bagi lelaki. Kalau mazhab Hambali, berdosa besar selalulah kita. Sebab apa? Meninggalkan kefarduan. Sebab apa? Bagi mereka wajib menunaikan solat berjemaah di masjid kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur sebab hujan, susah nak datang masjid, bagi mereka tak apa. Mazhab Hambali tak wajib dah datang sebab ada ma'zurah ataupun keuzuran. Tapi kalau tidak ada uzur, wajib bagi lelaki. Perempuan tak ada lah, bagi lelaki. Sebab apa? Sebab solat berjamaah ni Nabi tak pernah tinggal. Dan solat berjamaah ni adalah bagi orang yang bijak memikirkan akhirat masa depan. Bayangkan 27 kali ganda dan satu, kalau kita memilih satu, tak bijak kita. Tak bijak. Jadi tak nak, mesti kita orang bijak ni kena pilih 27 kali ganda. Kan Nabi beritahu, salatul jamaah afdal min salatul fardhi bi 70 wa 20 darajah. Solat berjemaah di masjid itu berbanding dengan solat fardhi seorang diri di rumah itu 27 kali ganda. Tetapi ingat, apabila kita ada juga orang tanya, Ustaz, saya solat berjemaah Ustaz, tapi solat berjemaah di rumah dengan siapa? Dengan anak-anak, dengan isteri, maka dia tetap tidak menggugurkan fardu kifayah. Satu kampung tu semua solat berjemaah, tetapi solatnya di rumah tetap juga dia dihukumkan ataupun dikira berdosa. Sebab apa? Tak solat di masjid. Kita lelaki ni, rumah kita yang kedua masjid. Yang kedua, orang yang dah datang masjid kena ingat, jangan kita banyakkan solat sunat di masjid. Kena banyakkan solat sunat di rumah. Ini adalah sunnah Nabi. Buat je solat sunat tahajud ke, solat sunat witir ke, solat sunat ba'diyah isyak ke, kita balik rumah kita buat kan. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi kata, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Kubur, tahu kubur? Tengok kubur di Pekalan macam mana? Cantik, tenang je. Tenang je. Tapi dalam tu, Masya Allah, tak tahulah apa yang berlaku. Begitulah juga rumah kita. Nampak cantik, rumah besar 2 tingkat. Cantik dengan hiasan macam-macam. Oni cantik, kereta cantik, parking. Tapi dalam tu penuh dengan syaitan. Sebab apa? Tidak ada amal ibadat dalam rumah tu. Jadi macam mana untuk kita menceriakan rumah kita dengan
malaikat rahmat dengan melaksanakan perkara-perkara sunat dan zikrullah dalam rumah kita. Kita dah datang masjid, bagus. Masalah kini tu, di rumah kita tidak banyak ibadat. Jadi kita perbanyakkan solat sunat di rumah. Solat fardu ni buat di masjid lah. Jangan kita tinggalkan. Mentang-mentang kita datang masjid, Ustaz, saya dah buat ba'diyah qabliyah di rumah. Kalau qabliyah, okey lagi kita buat di masjid. Tapi ba'diyah, balik saja rumah, kita buat saja ba'diyah. Ataupun kita tak nak buat ba'diyah di rumah, boleh kita buat solat sunat witir di rumah. Solat sunat tahajud di rumah. Solat sunat apa-apa sekalipun. Al-Quran jangan tinggal. Saya tak pandai baca Al-Quran, Ustaz. Baca saja apa-apa Al-Quran yang kita hafal. Qul huwallah. Yang pastinya dalam satu hari itu rumah kita tidak sunyi dengan amalan-amalan soleh. Amalan-amalan baik. Amalan-amalan yang menyebabkan malaikat masuk dalam rumah kita. Sebab kalau rumah kita ni banyak syaitan. Antara syaitan ataupun malaikat rahmat tak masuk dalam rumah, antaranya adalah ada patung. Cek balik di rumah kita, ada tak patung? Yang kedua, ada gambar yang bernyawa. Contoh gambar yang bernyawa adalah macam binatang. Ataupun gambar-gambar yang besar, bernyawa. Maka itu di antara tanda-tanda malaikat tak masuk. Walaupun ulama khilaf. Kalau gambar ni, ulama khilaf. Ada sebagian ulama kata tak apa gambar tu. Yang penting gambar itu menutup aurat. Gambar itu tidak ada perkara yang unsur-unsur maksiat. Maka tak apa. Tidak ada masalah. Kita letak gambar ketua bapa kita, anak kita convocation. Sebahagian ulama kata tidak ada masalah. Tapi kalau gambar perempuan isteri kita yang muda-muda dulu tidak menutup aurat, ia haram. Kalau patung, maka tidak ada khilaf ulama. Jangan ada patung yang bernyawa dalam rumah kita. Kerana itu akan mengundang kepada syaitan melekat pada tempat itu. Apabila syaitan masuk dalam rumah kita, siapa yang keluar? Malaikat rahmat akan keluar. Mereka tidak akan bersatu. Antara minyak dengan air tak akan bersatu. Tidak akan bersatu antara malaikat rahmat dengan syaitan. Apabila masuk saja malaikat rahmat, maka syaitan akan keluar dari rumah kita. Apabila masuk saja syaitan dalam rumah kita, maka akan keluar malaikat rahmat. Jadi pastikan rumah kita, Nabi ajar supaya jadikan rumah kita rumah yang dihiasi dengan amal ibadat. Antaranya adalah amalan-amalan sunat. Sembahyang sunat. Tahajud ke, witir ke. Jangan gaguh sangat buat di masjid kalau sembahyang sunat. Kita buat sembahyang fardu saja di masjid. Sembahyang sunat, kita banyakkan di rumah. Kalau kita malas nak buat sembahyang sunat, baca Al-Quran dalam rumah kita. Baca, kalau orang tabligh, baca kitab taklim, Hayatus Sahabat, kitab Fadail Amal. Itu juga di antara benda yang mengundangkan rahmat dalam rumah. Bacakan ilmu, hadis Nabi. Itu semua adalah perkara yang mengundang rahmat Allah. Yakni malaikat rahmat masuk dalam rumah kita. Ni banyak maksiat dalam rumah kita. Masuk rumah saja bunyi muzik. Ada 4 bilik. Rumah anak kita, bilik anak kita. Cuba pergi cek sekali-sekala rumah dalam bilik anak kita ada apa. Banyak perkara ibadat ke, amal soleh ke, ataupun amal toleh yang tidak baik. Pastikan selagi mana anak kita berada dalam rumah tu, kita kena tegur dia, tanya dia, semayang ke belum? Sebab dia dalam rumah kita. Kalau dia kat luar, ikut dia lah. Sebab dia dalam rumah kita. Sebab apa? Sebab orang yang tidak solat, kata ulama, yang ada dalam rumah kita, dia mengundang bala dan juga melekatnya syaitan di rumah itu. Sebab apa? Sebab meninggalkan solat adalah jenayah yang terbesar selepas syirik. Meninggalkan solat adalah jenayah yang terbesar selepas syirik. Andai katalah ikut pada syarak, orang yang hisap dadah tetapi sembahyang, maka lebih teruk lagi orang yang tak hisap dadah tetapi tak sembahyang. Sebab apa? Sebab solat ni adalah jenayah yang paling besar bagi orang yang meninggalkan solat. As-salatu imanuddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan solat, dia telah melaksanakan ataupun mendirikan agamanya sendiri. Barang siapa yang tarkaha, meninggalkan sembahyang, maka dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Menghancurkan dan meruntuhkan agama ni bukan dosa kecil, tuan-tuan, dosa besar. Bahkan kalau ikut hukum hudud,
Orang yang meninggalkan, bukan hukum zaman sahabat zaman Islam dahulu, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tanpa ada keuzuran, tanpa ada asbab, maka orang ni boleh ditangkap oleh pemerintah. Apabila ditangkap, dibagi masa 3 hari, dipanggil masa istitabah, repent, waktu untuk taubat 3 hari. Ulama datang, ustaz datang bagi nasihat, kamu kena semayang yang ni wajib. Tak dengar. Sampai pada hari ketiga tak dengar juga. Maka tanya dia, kenapa kamu tak nak semayang? Oh, semayang ni aku percaya semayang ni wajib, tetapi aku malas. 3 hari bagi nasihat, letak dalam penjara, bagi kaunseling, panggil ustaz-ustaz hebat-hebat semua, bagi dia kaunseling, tetap tak nak juga untuk taubat dan melaksanakan solat. Maka kalau dihukumkan Islam, hukum Islam, dia boleh dibunuh. Dibunuh, kemudian disemayangkan. Tetapi kalau dia engkar perintah solat, maka dia bukan setakat dibunuh. Maka dia tidak akan dibenarkan untuk tanam di kubur Islam. Sebab dia telah keluar daripada Islam. Sebab apa keluar? Sebab dia tidak yakin solat itu wajib ke atas diri dia. Kalau dia yakin, aku yakin, Ustaz, solat ni wajib, tapi aku malas. Maka selepas bagi tempoh penjara dan sebagainya, tak nak juga solat, berkeras tak nak sembahyang juga, maka dihukumkan bunuh. Itu zaman dahulu lah. Dan ini dilaksanakan oleh pemerintah, bukan dilaksanakan oleh kita orang awam. Kita benci kat seseorang, cun dia tak sembahyang, kita pun pergi bunuh, setikam ataupun tembak. Apabila ditangkap, maka kita pun beritahu kat polis, oh saya, kenapa kamu bunuh dia? Sebab dia tak sembahyang. Ni, ada dalam kitab ni. Tak. Yang melaksanakan hukuman itu adalah pemerintah, bukan orang individual. Bukan kita sebagai orang biasa, orang awam. Tak, pemerintah. Kalau kita pergi bunuh dia sebab dia tak sembahyang, kita berdosa besar. Pada sudut syarak kita berdosa, sebab itu adalah arahan ataupun perbuatan yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah. Sekarang di dunia tak ada pun hukum orang yang meninggalkan solat kena bunuh. Ada tak? Tak ada. Jadi tak ada, tak perlulah kita bunuh. Yang menanggung tu pemerintah lah yang menanggung. Jadi kita jangan sebarang nak bunuh orang sebab dia tak sembahyang. Walaupun ada dalam hukum dalam kitab tak boleh bunuh. Sebab apa? Tak, bukan sekarang bunuh, nak pergi tampar pun tak boleh. Itu adalah pemerintah. Dia ada gegen hisbah dia. Polis syariah dia, tapi tidak ada tempat kita. Di Aceh pun tidak ada sampai hukum bunuh. Mungkin ada hukum takzir yang lain lah, baru tak semayang. Tapi hukum bunuh ni saya tak pastilah di Saudi ada ke tak. Tapi setakat ni, sebab semayang ni amalan individual, orang tak tahu kita semayang ke tak. Kita duduk dalam bilik, orang tanya semayang tak, kita kata dah semayang, tak ada bukti. Macam zina ni ada bukti, ada saksi. Sekarang ni mudah lagi, ada CCTV. Mudah lagi. Tapi CCTV sekarang kena cek dulu. Sebab zaman AI. Buat prop cantik-cantik, letak gambar tu, perempuan, lelaki, buat berlaku perzinaan. Kena cek dulu. Ni video ni original ke AI? Sekarang mudah buat prop cantik-cantik, letak gambar orang, lelaki seorang, perempuan seorang, lepas tu buat prop CCTV, tunjuk dia sedang melakukan zina di hotel. Sekarang boleh. Sebab AI. Jadi kena cek betul-betul original ke tak. Baru kita boleh nisbahkan hukum ke atas dia. Tak boleh sebab. Okey, ada soalan tak setakat ni? Itu hukum solat berjemaah pada mazhab Syafi'i. Hukumnya fardu kifayah, selepas saja ada orang yang melaksanakan, sama ada 2-3 orang ke 2 orang dah memadai, dah ada, maka bertukar daripada fardu kifayah menjadi sunat muakkad bagi mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, fardu ain kepada lelaki yang tidak ada uzur untuk datang solat berjemaah. Sebab berdasarkan hadis Nabi, Nabi kata, aku nak bakar, kalau boleh aku nak bakar rumah lelaki yang tidak datang solat berjemaah. Jadi mazhab Hambali menggunakan hadis tadi sebagai dalil untuk menyatakan solat berjemaah bagi lelaki adalah wajib. Tapi mazhab Syafi'i kata tidak, sunat muakkad sahaja. Kerana Nabi nak bakar itu, Nabi hanya bercita-cita ataupun baru nak bakar, Nabi tak bakar lagi. Kalau Nabi dah bakar, barulah hukumnya wajib. Itu pada pandangan mazhab Syafi'i. Jadi sekarang kita letak sembahyang berjemaah, solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak secara berjemaah, hukumnya sunat muakkad bagi lelaki. Bagi perempuan tidak.
Tidak sunat muakkad dah. Bahkan perempuan ni ada hukum lain pula. Kalau perempuan ni terlalu cantik ataupun cantik, muda belia, maka sebahagian ulama kata makruh, sebahagian kata haram datang ke masjid. Sebab apa? Menimbulkan fitnah. Kalau tidak menimbulkan fitnah, tidak ada masalah. Ada soalan setakat ni? 60 ke atas tidak solat. Tidak solat. Maka berdosa lah dia. Jangan bunuh dia. Nak nasihat. Aduh, kita ada baca satu kitab di Seniawan, iaitu kitab Usia 40. Rahsia-rahsia 40 yang dikarang oleh Tok Kenali. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan, barang siapa sudah sampai middle age, pertengahan, umur 40, tetapi tidak melaksana lagi hukum hakam agama, tidak insaf lagi, maka pintu neraka jahanam terbuka untuk dia. Apabila umur 40. Tetapi ingat tuan-tuan, umur 60 pun kalau Tuhan nak buka pintu hati, dapat hidayah. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Jadi teruskan lagi nasihat dia, ajak dia, sambil ajak tu kena hikmah lah. Hikmah ni kita, macam mana ustaz nak ajak orang, nak ajak secara hikmah? Kena tengok individu. Ada orang individu ni, dia kena cara keras. Tu hikmah dia. Ada orang tak boleh keras-keras. Kena lemah lembut, slow talk, pergi belanja roti canai, baru dia boleh dengar. Tetapi ada orang tak boleh. Kalau macam tu, dia sengih kat dia je dah. Ada orang kena cara keras. Kita sahabat baik. Kita perli dia kau-kau. Kau ni 60 dah. Tak takut kau tengok. Semalam Pak Mat mati. Kemarin Pak Yusuf mati. Kau ingat kau akan tukar langit ke? Kadang-kadang ada orang, dia akan terkesan dengan cara keras sedemikian. Tengok orang lah. Saya nak bagi tahu cara keras ke macam mana nasihat, tak dapat. Kena tengok siapa subjek matter tu. Tapi jangan bagi tahu aib dia pula. Jadi itu, orang tak sembahyang ni, Allahu Akbar, kesihan. Satu nikmat yang besar Tuhan tarik kepada diri dia. Sebab apa? Sebab pada hukum zahirnya orang tak sembahyang ni neraka. Hukum zahir. Tapi Tuhan boleh saja lempar dia dalam syurga. Mungkin dah waktu akhir-akhir hujung nyawa dia taubat, dia insaf, maka masuk syurga dia dengan rahmat Allah. Tetapi pada sudut zahir, kita tak boleh nak hukum secara dalam hati dia. Nahnu nahkum bizzawahir, Allah yatawalla sarair. Kita melihat perkara ni benda berdasarkan depan mata. Kalau di belakang ke dalam hati itu, bukan, kita tak boleh hukum. Depan-depan mata kita tengok dalam perempuan ni tutup aurat, membuka aurat, maka kita hukum zahirnya dia ni orang yang fasik. Sebab apa? Sebab depan-depan dia sengaja pakai skirt, tak pakai tudung, maka pada sudut zahirnya dia ni orang yang fasik. Kita tak boleh kata, dia pun tak boleh bagi tahu kita, kau jangan nilai aku luaran saja, don't just by cover. Tak boleh. Dalam hati aku, walaupun aku macam ni, aku semayang, tak boleh cakap macam tu. Sebab apa? Sebab kita manusia ni dihukumkan secara zahir. Begitu juga pihak mahkamah, polis dan sebagainya, dia kena tengok hukum zahir saja. Apabila saja datang orang, dia mencuri Milo 4 paket, maka dia hukum pada kesalahan mencuri tadi. Walaupun orang tu bagi tahu, cik, saya mencuri ni sebab saya lapar, cik, anak saya dan sebagainya, bla bla bla, kita bagi. Itu bukan hak saya. Tapi saya melihat pada CCTV, kamu ni dapati bersalah. Jadi mahkamah hakim pun jatuhkan hukum dia di atas perkara zahir. Dalam hati dia di sebalik itu tak tahulah. Begitu juga hukum Islam. Kita tengok jelas-jelas dia ni minum arak. Sengaja minum arak. Maka kita hukum saja dia ni orang yang fasik. Sebab apa? Sebab dia minum arak. Jelas-jelas dia ni menghina Al-Quran. Kita hukum saja dia orang yang kufur. Sebab apa? Sebab dia menghina Al-Quran, dia pijak Al-Quran, dia koyak Al-Quran. Takkan kita kata, nak bagi tahu, tak boleh tahu lagi ni hati dia bukan orang baik. Dah depan-depan dah dia buat benda tu adalah mungkar. Begitu juga orang yang meninggalkan solat, pada sudut zahirnya dia ni melakukan perkara mungkar. Dan kewajipan kepada kita untuk mencegah mara'a munkaran fayughayyir bil yadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa zalika ad'aful iman, kata Nabi.
Barang siapa yang melihat perkara mungkar depan mata dia, maka wajib ke atasnya untuk cegah dengan tangan. Tak mampu dengan tangan, dengan mulut. Nasihat betul-betul, elok-elok secara hikmah. Tak mampu dengan mulut, dengan hati. Dengan hati, kena ada perasaan untuk benci maksiat yang dia lakukan. Jadi, secara hikmahnya, kita kena mulakan dengan hati. Jangan tangan terus. Kita kena mula daripada hati. Allahu Akbar, kesiannya pakcik ni. Ni kawan aku ni. Tapi 60 tahun tak semaya-semaya lagi. Mula-mula dengan hati. Apabila kita ada perasaan hati kita untuk cegah dia buat perkara yang mungkar, tak semayang tadi, maka kita pun pergi dekat dia. Kita guna yang kedua, iaitu lisan. Nasihat, pakcik tak boleh macam ni. Ataupun abang, kalau dia terperekat abang, bagi tahu dia elok. Kemudian, tak mampu juga, takkan kita bagi penampak, masuk penjara percuma kita, gratis dalam penjara. Jadi, kita setakat mulut sahaja. Tapi tengoklah keadaan. Mampu tak dengan lidah tadi? Kalau kita tahu dia ada gangster kat bawah ni, kita pergi dengan lidah kena penampak percuma, kita tak bayarlah. Cukup dengan hati, cukuplah. Sebab yang penting ada perasaan untuk cegah benda mungkar. Dengan cara, at least dengan hati. Paling kurang dengan hati. Tapi kalau dengan hati pun tidak ada juga, maksudnya kita ada samtiron dengan iman kita. Sebab apa? Zalika ad'aful iman, kata Nabi. Cegah dengan hati itu selemah-lemah iman. Apabila kita tengok perempuan yang buka aurat, at least kita cegah dengan hati. Allahu Akbar, dosa ni. Dan menundukkan pandangan. Tapi kita, astaghfirullahalazim, tutup sambil buka macam ni. Itu bukan mencegah. Itu suka pada maksiat. Maksudnya ada masalah pada iman kita. Kita paling kurang dengan hati. Ni siap puji lagi kawan kita yang sedang main nombor ekor. Macam mana? Dapat tak nombor hari ni? Sepatutnya hati kita mencegah. Paling kurang kalau kita tak mampu nak nasihat dengan mulut, kita tak suka dia berjudi. Beli nombor ekor secara online. Ni kita pergi tengok, macam mana kau draw tadi? Buat sistem piramid ke apa semua? Kena tak nombor tadi? Aduh, sikit, 1 digit lagi. Kita boleh pergi tanya dia dah kena, kita macam setuju cara dia buat berjudi tadi. Maka itu tidak ada pencegahan pada hati. At least kita senyap saja. Kalau dia bincang kata, aku sikit lagi je tadi. 1 digit lagi nak kena nombor tadi. Kita kata, aku tak main benda ni. Benda ni haram. Sebab kawan kita boleh cakap macam tu. Kalau bukan kawan kita, dia bercakap macam tu, kita senyum saja senyap. Jangan kita menyampuk. 1 digit lagi ke? Aduh, kalau dapat yang tu, kaya ke? Kita tambah macam tu. Maksudnya kita setuju dengan cara maksiat mungkar yang dia buat. Jangan. Kita senyap saja. Sebab apa? At least kita cegah dengan hati. Okey, ada soalan lagi? Dah habis dah masa. Dah habis dah masa, insya-Allah. Kita akan sambung lagi pada minggu depan. Masih lagi dalam bab solat, hukum solat berjemaah, macam mana dan bagaimana dalam pandangan mazhab kita Imam Syafi'i. Yang baik daripada Allah Azza wa Jalla, yang tidak baik daripada kelemahan serta kejahilan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.